Mana kita jagoan betul ni? Hari ni kita nak ke Batu Talam dan juga Batu Malik. Di Batu Talam kita nak jumpa Tuan Mustafa. Kita nak minta tanda tangan dia berkaitan dengan satu orang permohonan dia. Dia nak tak ke zakat ya, balik agama. Zakat ya. Zakat ya, kita nak permohonan dia. Muid ya, tawang muid. Nampak bawa Azia dah, mengapa? Dia bawa, kita terpaksa bawa Azia. Sekarang ni maklumlah, Imadani, minyak petrol Imadani dah habis dah. 300 liter dah habis. Kuat berjalan membantu orang sampai habis Medani ni. Itulah dia kan? Itu rakyat didahulukan. Jadi mana kita selagi kita termampu, kita cuba bantu ya. Kita ke hilir, ke hulu, ke sana, ke sini, ke sana. Hari ni terpaksa bawa Azia dah. Sebab Budi Madani petrol tu dah habis 300 liter. Yang tinggal sekarang kena bayar RM2.60 pula. Kau dah naik harga dah baru ni? Naik? Naik harga 5 sen rasa. Naik gini. Tak ada lah, tak ada lesen. Tak ada Budi Madani sana. Macam mana? Buat lesen sana. Jadi siapa-siapa lagi kalau ada masih banyak lagi tu IC tak pakai? IC tak pakai tu, bawa sini. Bawa IC tu. Bawa IC tu. Pinjam IC minyak tu. Apa buat tu? Bagi salah. Kita masuk rumput. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke rumah. Empat. Assalamualaikum. Bunyi boleh dah. Sudah. Macam mana acak lalu? Tak bunyi kawan lalu bunyi. Dia kesan. Kalau perjalanan. Ya, ni bawa kereta mana? Tak apalah, tinggal je lah sedia dulu. Tinggal lah. Borang muik ni kata. Acak ambil nanti. Mengapa tu? Nak ke tanda tempat dia. Awak nak pergi Batu Malik ke nak balik tu dah? Saya ikut je mana-mana. Ikut je. Budak tu duduk rumah tu? Tidak, dia memang hari ni tu. Oh, dia. Sidai je. Sidai. Tidak ajak dia orang tu upah ke? Saya bawa balik. Tidur. Bawa dia orang pergi. Naik motor tak ada? Dia orang tu? Tak nak kerja? Kaya betul. Sini. Yang ngajak. Tak nak bekerja. Sini bagus. Budak ni Ada duduk depan, Ada depan kejap. Kena ni nak mana? Beli air dulu. Beli air dulu. Dia nak mana? Bungkus. Nak ajak tengok kebun kelapa lah. Dia jadi jambatan tak? Tayang hujan. Dia menurut tu. Bukan buat jambatan. Patutnya dia benda tu berat turun daripada tu. Telefon ber soalan. Esok nak buat anu datang. Keliai pula buat. Alih dah pula. Ada arahan tak apa. Lawa je dah. Ha? Malu kita. Tak malu. Nampak? Okey. Oh, okey. Nampak lain tu. 20 kaki nampak lain tu. Oh, lain tu lah. Dah, awak Tu ada kayu tu. malah tu. Oh, dah. Ini ambil gambar beri sikit tadi. Tanah dia. Boleh. Pokok Oh, pokok kelapa tak ada hai rapat. Jadi kayu dulu lah. Dia tak adalah kata 20 kaki kita. Tapi bahan nanah ni. Dia orang lain ni. Kawan anak ni. Oi, kemas ke? Oh, 2 petang datang. Kemas ke jalan ni. Ini bau kodok ni. Betul lah kan? Dia tak ni kan tanah kan. Dia maksudnya di selang ni kan. Macam sawit kan. Ni satu, ambil potong. Beri sikit hari ni nak hantar ke Datuk Aziz ni. Gaji kita kan. Tak, ingat kata nak oleh kata semua ditolak sekali.
Tak nak. Memang sudah betul dah ni. Lain kali lah. Betul dah sepadan itu ni. Kalau nak tolak-tolak lain kali lah. Bawa pil kecil tu. Itu. Tak ada ni. Nak kali ikut ni nak. Tak teka. Ini bufeka. Teka ni tak teka. Lebih panggil ada bawah. Buat dia rapat. Boleh berdepu je. Dia pokok kelapa apa ni? Kelapa apa kata? Pandai. Pandai je. Tapi yang ni tak kata nangis dekat-dekat. Bukit ni. Kaca sini awak tengok sikit. Lupa kat tu. Masa panjang di sikitnya. Boleh pandai. Apa yang minum air kata dia? Kena buat tapak pondok lah. Tapi tak balik sampai sini lah. Bukan benda tu. Mak yang dia Dia balik situ je. Tak sampai sini. Nak buat pondok tak buat tak kena. Punai pun banyak ni. Punai. Okay, Datuk Aziz, kita dah melawat dah. Memang dia pancang dan nampak line lah. Linear dia tu ada. Memang cantik. Baru ke depan ni lah. Nanti mungkin akan sampai ke belakang lah. Ya. Ini Cikgu Azhan dengan mak mentua dia. Mak long kita. Dengan ada Abang Ipar Cikgu Azhan, Datuk Aziz. Nanti kalau ada tanah mana-mana tak bertanah kelapa, beritahu komen ni lulus lah ni. Sebab dia ukur macam getah pahit tu lah. Nampak line dia tu. Boleh tengok. Dia ada line dia. Selari tau. Itu dia. Kalau tengok sama je. Macam dalam TV tu. Mana je kan? Mana ni? Ini di gerai burger di Ceruh, di Taman Burger Ceruh. Demo datang cepatlah. Kita nak tutup 8.30 ni. Bagi habis je kan? Tapi tak beli burger ni. Buat burger ramai sangat queue lah. Menanda ke ramai orang beli burger dia. Jadi kat atas datang awal. Umur tak sempat dah nak beli burger. Umur pun sibuk juga. Jadi dia datang sebelum 8.30 malam ni tutup lah. Mana tu lokasi ni? Taman Murni Ceruh. Bukan Taman Bintang? Taman Murni. Taman Bintang dekat ni lah. Ceruh tu lah. Bulan semua. Mari dapat. Jangan sebut nama orang perempuan, kau pecah telefon. Nama perempuan. Bye. So lain macam kawan dengan Cikgu An ni. Pukul 12 duduk masjid lagi. Parking pun special, tempat imam.